Arash Maira. Kushairi Maira, Kushairi. Aplikasi QR Student dibangunkan untuk membantu guru menguruskan kehadiran dengan lebih sistematik. Dengan hanya satu imbasan, data kehadiran dihantar terus ke pangkalan data sekolah IDMI. Transformasi digital dalam pendidikan telah mengubah cara kami mengajar. Dahulu, pengajaran lebih bersifat sehala, tetapi kini dengan penggunaan teknologi seperti skrin interaktif, Google Classroom dan kuis digital, pelajar lebih aktif dan bersemangat untuk belajar. Saya sendiri turut mengikuti pelbagai latihan digital agar dapat mengaplikasikan teknologi dalam PDP secara berkesan. Untuk apa? Lupa lah. Okey, kerana dia punya pusat graviti dia adalah lebih rendah berbanding dengan kereta biasa. Kalau kereta biasa yang tinggi tu dia okey dah macam ni. Okey, tetapi kalau Formula 1 dia lebih rendah macam ni. So, pusat graviti macam ni kita nak cari pusat graviti. Jadi jawapan dia, yang mana bertindih? D ya. Kena buat nanti nampak lah. Saya memang minat teknologi. Jadi bila cikgu dah mula ajar guna Google Slide, Canva dan video YouTube, saya rasa lebih mudah faham. Kami pun pernah buat pembintangan digital guna PowerPoint. Rasa macam profesional. Dulu, saya pemalu nak bercakap depan kelas. Tapi sekarang, saya makin yakin sebab banyak guna teknologi dalam tugasan. Saya sangat suka belajar menggunakan alat elektronik seperti tablet. Ia rasa sangat seronok, lagi-lagi apabila cikgu beri kuis dalam bentuk permainan. Kadang-kadang, cikgu juga tunjukkan video pendek tentang sains atau sejarah. Ia jadikan saya lebih memahami dan tidak cepat bosan sewaktu belajar. Rasa macam belajar sambil bermain. Sekolah kami memperkenalkan lencana QR sebagai satu kaedah inovatif untuk merekod dan menghargai amalan baik murid. Setiap murid diberikan lencana khas yang mempunyai kod QR peribadi. Apabila mereka menunjukkan tingkah laku positif seperti membantu rakan, menjaga kebersihan atau menunjukkan disiplin tinggi, guru hanya perlu mengimbas kod tersebut untuk merekodkan nilai murni yang ditunjukkan. Data ini akan dikumpulkan secara digital dan boleh dijadikan rujukan dalam penilaian sasiah murid, laporan disiplin malah untuk pencalonan anugerah. Inisiatif ini menjimatkan masa, bersifat mesra digital dan secara tidak langsung menggalakkan budaya positif di sekolah.